تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama bersama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi berikan kita ruang dan peluang untuk sama-sama hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dan duduk sebentar di antara maghrib dan isyak bersama-sama, terutamanya diri saya dan tuan-tuan, bersama-sama mengingati Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahli keluarga baginda dan para sahabat. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah seperti biasa setiap bulan pada minggu yang pertama hari Selasa, sekiranya diberikan kudrah dan iradah oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kekuatan untuk diri saya dan sama-sama hadirin sekalian, bersama-sama kita membincangkan dalam kitab Bulughul Maram. Ya, ini kitab yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ini kita dapat amalkan dan sampaikan kepada yang lain. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita sambung pada muka surat yang ke berapa tuan-tuan? Muka surat yang ke-64. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang lepas kita telah bincangkan bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pulang daripada satu peperangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam terlalu penat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di satu tempat dan Nabi bersama dengan para sahabat yang lain. Maka Nabi berhenti dan Nabi tidur bersama dengan para sahabat yang lain. Dan pada ketika itu Nabi SAW adalah orang yang pertama yang terjaga daripada tidur. Dan pada ketika itu matahari sudah matahari sudah tinggi lah. Maksudnya telah melebihi daripada waktu subuh. Kalau dalam hadis yang ke-202, hadis yang ke-202 itu bagaimana kisah mereka ini, Nabi SAW tertidur sehingga telah terbitnya matahari dan melangkaui daripada waktu subuh. Maksudnya dekat sini tuan-tuan, apa yang dipraktikkan oleh Nabi SAW, pada ketika itu Nabi SAW dah bangun daripada tidur dan mendapati bahawa sahabat-sahabat yang lain tak ada seorang pun bangun lagi. Maka Nabi pun mengatakan kepada sahabat yang lain bangun. Maka pada ketika itu Nabi tidak terus meminta kepada para sahabat untuk terus bangkit untuk melakukan solat subuh. Sebab yang pertama, sebab mereka sudah berada di luar waktu subuh. So maksudnya dah habis waktu subuh lah. Subuh habis lebih kurang dalam pukul 7. So situasinya mungkin bangun selepas daripada pukul 7, matahari telah terbit. Maka Nabi orang yang pertama yang terjaga daripada tidur sebab terlampau penat. Dan Nabi bangun, Nabi kejutkan para sahabat yang lain dan Nabi minta untuk para sahabat naik ke atas tunggangan dan pergi berjalan ke satu tempat. Maksudnya Nabi tidak suruh untuk sahabat untuk terus solat. Maksudnya Nabi tidak tergesa-gesa untuk terus melakukan solat subuh, melainkan Nabi menyuruh sahabat-sahabat yang lain bangun, naik ke satu tempat, naik ke tunggangan mereka dan berjalan ke satu tempat. Lepas tu barulah Nabi meminta untuk Bilal untuk mengalunkan azan.
Maksudnya dekat sini tuan-tuan, solat yang didirikan oleh Nabi SAW bukanlah solat qada. Maksudnya keringanan di sini Allah SWT berikan kepada orang yang terlalu penat, tertidur, boleh terus bangun untuk melakukan solat subuh. Tapi dalam situasi ini, Nabi SAW tidak terus bangun untuk solat subuh. Sebab apa? Sebab pada ketika itu memang kita sudah berada di luar waktu subuh. Melainkan waktu subuh habis pukul 7, kita bangun pukul 6.55, masih lagi berada dalam waktu subuh. Pada ketika itu kita kena terus untuk ambil air sembahyang dan melakukan solat subuh, sebab kita masih berada di dalam waktu subuh. Tapi dalam hadis ini, Nabi terbangun dan terjaga selepas habis daripada waktu subuh. Maksudnya dah terlebih daripada waktu subuh, maka Nabi tidak tergesa-gesa untuk terus melakukan solat subuh, melainkan mengejutkan para sahabat yang lain dan membuat satu benda keutamaan untuk diri sendiri. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita dah terlewat bangun tuan-tuan, bolehlah kita untuk melakukan mandi dulu ke, buat sesuatu untuk keutamaan diri sendiri. Maksudnya tidak tergesa-gesa sebab kita sudah berada di luar daripada waktu subuh. Melainkan situasi yang pertama tadi, subuh habis pukul 7, 6.50 kita bangun, itu keutamaan kita untuk terus melakukan solat subuh. Tapi hadis ini, Nabi terjaga selepas keluar daripada waktu subuh. Nabi tidak tergesa-gesa untuk melakukan solat subuh sebab telah berada di luar pada waktu subuh. So apa yang Nabi buat? Nabi mengejutkan para sahabat, naik ke atas tunggangan, pergi ke satu tempat. Lepas tu baru Nabi meminta Bilal untuk melaungkan azan, dan Nabi bersama-sama dengan sahabat yang lain melakukan solat fardu subuh pada ketika itu secara berjemaah, walaupun sudah berada di luar pada waktu solat. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita dah lebih daripada waktu solat subuh tu, dah terbangun tu, bolehlah kita sekadarnya untuk keutamaan untuk diri sendiri. Tak boleh dah tuan-tuan kita sibuk untuk siram pokok bunga. Tidak tuan-tuan, siram pokok bunga tu keutamaan siapa? Itu keutamaan untuk orang lain. Untuk kita ni contoh mandi ke, bersihkan badan ke, boleh. Tapi kalau setakat nak tunggu sampai sejak makan, pergi hamid dulu makan, lepas tu balik untuk solat subuh, itu bukanlah tuan-tuan. Maksudnya dekat sini tuan-tuan, kalau kita memang sudah berada di luar daripada waktu subuh, bolehlah kita buat keutamaan untuk kita diri sendiri. Kita keutamaan untuk diri kita sendiri. Kita faham semua? Jangan kelas tak? Ada soalan tak tuan-tuan? Ada soalan? Ya. Niat ada niat solat subuh. Sebab dia bukan solat qada tuan-tuan, ni solat fardu. Ini bukan solat qada ni tuan-tuan. Sebab kita sudah terlewat bangun tadi. Tapi dengan sebab bukan kita melewat-lewatkan bangun. Tengok Piala Dunia contoh. Pukul 3.30 tengok bola boleh. Bangun subuh tak boleh. Contoh kalau kita kerja malam. Kita kerja malam, balik dalam pukul 3.30 penat. Nak tunggu 3.30 sampai pukul 6 tu jauh kan. Kita tertidur. Dan kita terjaga 8.30. Buat macam solat biasa. Tapi keutamaannya adalah benda ini bukan dibuat sebagai rutin. Rutin apa tuan-tuan? Selalu buatlah. Setiap hari buat. Sebab dia ambil hadis yang kita belajar pada malam ni. Tidaklah tuan-tuan. Maksud ini benda ini berlaku secara soalan dia apa? Pertama buat solat subuh dulu. Kemudian tuan-tuan nak buat solat sunat qobliyah, solat sunat fajar ataupun solat sunat qobliyah subuh tu buat kemudian. Tak ada masalah. Sama juga seperti mana saya pernah beritahu sebelum ni, kita azan subuh, kita lewat turun, kita datang sini,
imam dah solat subuh. Kita datang sini nak buat solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, tapi tak sempat sebab imam dah angkat takbir untuk solat subuh. Boleh tak kita gantikan, kita buat selepas daripada solat subuh? Bolehlah, sebab niat kita tadi buat solat sunat qabliyah subuh ataupun solat sunat fajar. So benda itu boleh digantikan, dibuat selepas. Adapun dia boleh diganti selepas. Sama juga macam kita kuliah malam ini, contoh saya sambung selepas daripada solat isyak. Lepas solat isyak kita terus bangun untuk solat isyak. Kita tak sempat buat solat sunat qabliyah isyak. Boleh tak kita ganti selepas daripada solat isyak? Jawapannya boleh. Begitulah tuan-tuan. So boleh diganti. Adapun tuan-tuan terlupa tadi nak buat solat solat sunat qabliyah asar tadi, tuan-tuan terlupa, tuan-tuan nak buat lepas isyak ni, boleh buat. Sebab itu bergantung pada niat tuan-tuan. Saja aku solat sunat 2 rakaat qabliyah asar tadi kerana Allah Ta'ala. Boleh. Boleh tak tuan-tuan? Ada soalan? So kata Nabi SAW, hadis daripada muttafaqun alaih, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha la kafarata laha illa dhalik. Sesiapa yang tertidur, dengar sini tuan-tuan, hadis muttafaqun alaih, sesiapa yang tertidur hingga terlewat solat ataupun lupa hendak ia solat saat ia mengingatinya, maka tiada kafarah. Maksudnya tak ada dosa melainkan ia melakukan hal demikian. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita tadi terlewat bangun ataupun terlupa solat, boleh ke terlupa solat? Boleh jadi tak terlupa solat? Boleh jadi kan? Maksudnya kat sini kata Nabi SAW, maka baginya tiada kafarah, tiada dosa melainkan ia melakukan hal yang demikian. Dua. Maksudnya pertama, terlewat bangun daripada tidur. Yang kedua, terlupa untuk melakukan solat. Sebab itu dalam surah Toha ayat yang ke-14, sesiapa yang lupa solat hendaklah ia solat ketika mana ia mengingatinya. Kerana sesungguhnya Allah berfirman dalam surah Toha, dirikanlah solat untuk mengingatiku. So di sini tuan-tuan, bukan dalam keadaan solat subuh je tuan-tuan. Dalam semua keadaan solat. Sekiranya kita tertidur dan terlewat lebih daripada bangun solat, maka solatlah seperti mana solat biasa. Kalau 4 rakaat. So niatnya apa tuan-tuan? Qada ke? Niatnya bukan qada lah. Dengan qada tu bab lain. Nanti kita masuk dalam bab solat. Baru kita cerita tentang bab qada. Sebab itu saya pernah ingatkan, terutamanya untuk muslimah. Untuk muslimah kan ada solat qada banyak kan? So jangan buat solat sunat yang lain melainkan telah selesai solat qada kita. Betul tak? So selesaikan solat qada dulu. Sama juga macam puasa qada. Puasa qada tu puasa wajib kan? Sama macam bulan Ramadan. Jangan kita puasa setengah hari, orang ajak pergi air makan. Berdosa tuan-tuan. Kita memanglah tak puasa bulan Ramadan sebab cuti. Cuti tu untuk perempuan lah kan. Lelaki tak ada cuti. Ataupun lelaki boleh jugalah musafir kan. Kita nak ganti, contoh esok kita nak ganti puasa ganti. Puasa qada lah, puasa ganti. Niat memanglah puasa ganti. Puasa ganti ni tuan-tuan sama seperti mana tuan-puan puasa dalam bulan Ramadan. Puasa mesti daripada azan subuh sehingga azan maghrib, senang cerita. So kalau di pertengahan tuan-tuan, kalau tak ada emergency, jangan sesuka hati untuk membatalkan puasa qada tuan-tuan.
Dosa tuan-tuan. Walaupun kita anggap benda ni ringan, tak apalah, esok ada lagi. Mana tuan-tuan tahu esok ada lagi? Kalau tak ada, tuan-tuan tanggunglah tuan-tuan punya dosa, puasa ganti tadi tuan-tuan. Jangan suka hati nak penting-penting puasa ni untuk yang lelaki. Lain nak musafir ke dan sebagainya. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini kita masuk kepada hadis yang ke-203. Betul kan? 203 dan 203 dan 204. Hadis 203 ini, walahu an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ata al-Muzdalifah fa shalla biha al-maghriba wal isya'a bi adzanin wahidin wa iqamatain. Dalam hadis yang ke-203 ini daripada Imam Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan melalui Jabir radhiyallahu anhu. Apa kata Jabir? Menyebutkan bahawa Nabi SAW setelah tiba di Muzdalifah mengerjakan solat maghrib dan solat isyak sekali azan dan 2 iqamah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, sebenarnya hadis 203 dan 204 ini adalah kesinambungan hadis dalam 202. Kalau 202 tadi, Nabi tidur dan Nabi bangkit lewat daripada solat subuh. Dan hadis tu sambung sehingga mana Nabi SAW sampai ke satu tempat yang namanya Muzdalifah. Muzdalifah ni adalah tempat yang hampir dengan apa tuan-tuan? Yang pernah pergi haji umrah dekat apa? Muzdalifah ni dekat dengan Arafah. So dekat sini apabila tadi dah selesai solat subuh terlewat, so Nabi teruskan perjalanan dan Nabi tiba di satu tempat yang namanya Muzdalifah. Dan Nabi mengerjakan solat maghrib dan solat isyak dengan sekali azan dan 2 iqamah. Maksudnya tuan-tuan, dekat sini Nabi buat solat apa? Solat jamak. Menghimpunkan 2 solat dalam satu waktu, iaitu maghrib dan isyak. Kalau tadi situasi subuh, sekarang ini situasi maghrib dan isyak, ataupun nama lainnya situasi solat jamak. Dalam hadis 203 ini kata Jabir radhiyallahu anhu, apabila Nabi tiba di Muzdalifah, Nabi menunaikan solat maghrib dan isyak 1 azan 2 iqamah. Bi azanin wahidin wa iqamataini. Maksudnya azan pada waktu maghrib, lepas itu iqamah maghrib, solat maghrib, dan iqamah isyak untuk solat isyak. Maksudnya 1 azan, 2 iqamah. Faham kan? 1 azan, 2 iqamah. Azan pada waktu maghrib saja, lepas tu iqamah, solat maghrib, selesai solat maghrib, bangun, iqamah dan solat isyak. Maksudnya solat jamak. Tetapi tuan-tuan kena tengok pada hadis yang ke-204. Hadis yang ke-204 ini pula, yang mana perawinya adalah Ibnu Umar. Apa kata Ibnu Umar? Jama'a bainal maghribi wal isya'i bi iqamatin wahidin. Likulli salatin wa fi riwayati lahu wa lam yunadi fi wahidatin minhuma. Kalau tadi riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi solat jamak maghrib dan isyak 1 azan 2 iqamah. Tetapi daripada Ibnu Umar pula, Abdullah bin Umar kata bahawa Nabi menjamakkan antara solat maghrib dan isyak dengan sekali iqamah. Dan dalam riwayat yang lain pula menyebut tanpa menyerukan azan pada masing-masing dari kedua-dua solat. Maksud sini tuan-tuan, kalau riwayat daripada Jabir, Nabi solat maghrib dan isyak 1 azan 2 iqamah. Tapi riwayat daripada Ibnu Umar 1 azan 1 iqamah. Maksudnya kalau daripada Jabir tadi,
azan maghrib, dia azan. Lepas tu dia iqamah, dia solat maghrib, dia iqamah isyak, dia solat isyak. So ada 5 perkara. Tapi apa yang dikatakan daripada Ibnu Umar tadi, dia azan maghrib, dia iqamah, dia solat maghrib, lepas selesai solat maghrib, dia bangun terus solat isyak. Dia tak ada buat satu perkara lagi. Apa dia? Azan, iqamah untuk solat isyak. Maka apa kata ulama? Ulama lebih cenderung untuk memilih hadis yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu. Kerana apa? Hadis yang ke-204 itu, hadis itu dikira sebagai hadis idrab. Idrab ni maksudnya bercanggah-canggahan antara satu sama lain. Maksudnya ulama hadis berpegang kepada hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu. Maksudnya setiap kali nak solat kena ada satu iqamah. Untuk solat jamak. Ataupun senang, ini untuk jamak apa ni? Yang salah jamak takdim ke, jamak takhir ke, yang penting dengan azan itu. Maksudnya, contohlah tadi maghrib, isyak, azan maghrib, iqamah untuk solat maghrib, kita solat maghrib, kita bangun dan kita buat iqamah untuk solat isyak dan kita solat isyak. Maksudnya, setiap kali solat itu ada iqamah. Itu yang dipegang oleh yang dipegang oleh ulama hadis, iaitu dalam hadis yang ke-203. Ada soalan tuan-tuan? Boleh tak setiap kali nak solat jamak, setiap kali solat azan? Boleh tak? Boleh tak tuan-tuan? Boleh? Boleh? Tak boleh? Tak perlu? Tak baik? Boleh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masih ingat perkara yang saya pernah sebut sebelum ini. Tetapi yang ulama kita berpegang, jumhur ulama kata bahawa cukuplah sekadar iqamah. Ustaz berapa saya tak ingat. Dalam bab solat juga sebelum ni saya beritahu, setiap kali seorang itu ingin mendirikan solat, fa'adhanul lahu, maka kena azan. Tapi dalam solat jamak ni tuan-tuan, maksudnya azan sekali dan setiap kali solat itu ada iqamah. Boleh tak kita buat iqamah sekali daripada waktu yang pertama, maghrib dan isyak, iqamah, solat maghrib, lepas tu kita bangun untuk solat isyak. Boleh buat tak tuan-tuan? Boleh? Boleh, tak ada masalah. Cuma jumhur ulama berpegang kepada setiap kali solat iqamah lah. Ada soalan tuan-tuan? Perlu selesai lah tuan-tuan. Soalan saya untuk tuan-tuan. Soalan saya, kalau kita buat jamak takhir ni lakukan solat pada waktu yang kedua. Zuhur, asar, kita buat solat jamak pada waktu asar. Maghrib, isyak, kita buat solat jamak pada waktu isyak. Persoalan dia, kita kena buat solat yang mana satu dahulu? Buat dua-dua, memang buat dua-dua. Yang mana satu dulu? Siapa kata buat solat, kita ambil maghrib dan isyak, kita buat jamak takhir ni, maksudnya solat pada waktu isyak. Baik, sabar lu tanya lagi. Tuan-tuan yang lebih daripada guru-guru ni tuan-tuan, jadi saya suruh tuan-tuan tulis kat depan je. Dah maaf. So, siapa kata buat solat isyak dulu, baru solat jamak? Angkat tangan. Yakin je tuan-tuan, dia tak ada salah, tak ada betul. Tak ada saya suruh keluar daripada jemaah ni, tak ada. Siapa kata buat maghrib dulu? Ada? Okey. Tuan-tuan belajar macam mana? Dekat sekolah dulu ustaz kata apa?
Isyak dulu. Mana-mana pun boleh, asalkan solat. Betul tu betul kan? So, ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama kata solat mengikut pada waktu tuan solat tu. Faham tak? Maksudnya, kalau isyak, solat isyak dulu. Lepas tu, waktu maghrib. Dan pandangan yang kuat mengatakan bahawa solat ni ikutlah kepada turutan dia. Turutan dia apa? Kalau maghrib dengan isyak, solat maghrib dulu, baru isyak. Adapun tuan-tuan nak buat isyak dulu, baru maghrib, tak ada masalah. Tu ada pandangan. So, ada pandangan mengatakan bahawa solat ni ikutlah kepada turutan dia. Sama ada, maksudnya solat maghrib dulu, tu solat isyak. Yang tak bolehnya apa tuan-tuan? Digabungkan keempat-empat solat tu. Zuhur, asar, maghrib, isyak. Begitulah tuan-tuan. So, maksudnya tuan-tuan nak berpegang kepada solat isyak dulu, lepas tu baru maghrib. Kalau jamak takhir, boleh. Tapi pandangan yang kuat, solat ikutlah kepada turutan dia. Maksudnya maghrib, lepas tu isyak. Walaupun benda itu kita lalu pada waktu isyak, kita buat maghrib dulu, lepas tu baru isyak dulu. Begitulah tuan-tuan, bagaimana Nabi SAW cerita bahawa apabila Nabi tiba di Muzdalifah untuk solat jamak takdim tadi, Nabi azan sekali dan setiap kali solat itu ada iqamah. Baik. So dalam hadis 203 dan 204, 203 itu adalah lebih utama. Dan seperti mana yang saya beritahu sebelum ni, kalau kita buat jamak takhir tadi, so ada pandangan mengatakan bahawa solat mengikut pada solat yang berlaku pada ketika itu, waktu solat isyak dulu baru maghrib. Dan ada pandangan yang lebih utama sekali yang afdal mengatakan bahawa mengikut solat itu mengikut kepada turutannya. Maksudnya maghrib, isyak. So tak ada masalah lah tuan-tuan, berkaitan dengan solat tersebut. Kat sini tuan-tuan ada beberapa pandangan ulama. Kalau tadi tuan-tuan dalam solat maghrib dan isyak dijamakan, satu azan, dua iqamah. Tetapi dalam mazhab Hanafi berpendapat bahawa kedua-dua solat tadi perlu ada azan dan perlu ada iqamah. Dalam hadis ni tadi, Nabi meminta untuk azan sekali dan dua iqamah untuk solat jamak. Maksudnya azan, iqamah maghrib, solat maghrib, iqamah isyak, solat isyak. Tetapi dalam mazhab Hanafi ni siapa tuan-tuan? Mazhab Hanafi ni adalah saudara-saudara kita yang berada di India, Pakistan, Turki, apa lagi? Yang tan tu. Kebanyakan mereka bermazhab Hanafi, mereka mengatakan bahawa setiap kali solat jamak, setiap waktu tu azan dan iqamah. Maksudnya banyaklah tuan-tuan, dia azan maghrib, iqamah maghrib, solat maghrib. Azan isyak, iqamah isyak, solat isyak. Ada 6 perkara. Namunlah tuan-tuan pergi solat dekat Masjid India pada waktu asar, terutamanya pada waktu asar, kita selalunya kalau ikut jam 10 minit lepas azan solat kan. Kalau tuan-tuan pergi dekat Masjid India ni, selalu dia akan tunggu Jumaat lama, dalam setengah jam, 40 minit baru dia solat. Itu mazhab mereka lah, mereka berpegang pada ketika itu. Itu mazhab Hanafi. Untuk mazhab Malik pula mengatakan bahawa kedua-dua solat mesti dilakukan dengan 2 kali azan dan 2 kali iqamah. Maksudnya setiap solat itu ada 2 kali azan dan 2 kali iqamah.
Cuma dalam mazhab Malik. Dan apa yang dikatakan oleh mazhab kita, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, berpendapat bahawa solat yang dilakukan cukuplah dengan 1 kali azan dan 2 kali iqamah, bertepatan dengan hadis yang ke-203 ini. Maksudnya 1 azan, 2 iqamah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, so jelaslah dekat sini berkaitan dengan azan dan iqamah ketika mana kita melakukan solat jamaah. Apa yang penting tuan-tuan dalam solat jamaah adalah niat yang kita lakukan. Pertama sekali, bila kita nak buat jamak takhir tu, masuk je jamak takhir tu solat yang kedua. Sampai di waktu maghrib cakap, oh aku nak solat pada waktu isyak. Mesti kena ada niat tu. Ataupun terlintas lah tu jalan, terjumpa masjid tapi terlepas. Oh tak apa, aku nak solat pada waktu isyak. Yang penting ada niat kita nak lakukan solat jamak takhir kemudian tu, niat pada waktu yang pertama tadi tu. Maksudnya aku nak buat solat maghrib. Aku nak solat maghrib nanti pada waktu isyak. Ada pun tuan-tuan menolong sampai ke sudah tak niat. Sepatutnya kena niat lah. Yang kedua, niat perjalanan tuan-tuan mestilah niat yang baik. Contoh niat yang baik apa tuan-tuan? Musafir niat yang baik, ziarah. Lagi ziarah Cristiano Ronaldo di Portugal. Saya tanya, saya ada contoh, baik tak baik tuan-tuan? Tuan-tuan baik saja buat benda tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan tak kena kan? Baik. Saya nak berdakwah dengan Cristiano Ronaldo. Tuan-tuan itu niat tuan-tuan. Tapi dalam syarat dia mesti adalah satu niat yang baik. Baik. Kita ada lagi 10 minit. Kita tengok sambung sikit pada hadis yang ke-205. Tadi solat jamak selesai tuan-tuan. Ada soalan? Niat-niat apa semua? Kita masuk kepada bab kemudian, bab solat. Okey. Tak ada pun nanti mesti buat bab daurah untuk solat jamak. Panjang kita. Okay. Kemudian tengok hadis yang ke-205 muka surat 65, wa'ani bani Umar wa'aisyata. Maksudnya hadis 205 ini diriwayatkan oleh 2 perawi, iaitu dua-dua sahabat Nabi, satu Ibnu Umar, iaitu anak kepada Umar Al-Khattab, iaitu Abdullah bin Umar. Yang kedua sahabat Nabi, iaitu Aisyah. Ustaz, Aisyah ni sahabat Nabi? Ya. Walaupun dari isteri Nabi, dia tetap sahabat Nabi lah yang hidup bersama dengan Nabi SAW. Mengeluarkan hadis ini, qala Rasulullah SAW, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta dekat kita tonton dia tulis apa tu, perkataan yuqalu tu dia tulis apa? Yuqala lahu, betul? Ya baris depan, qaf baris atas, lam baris atas. Maksudnya yuqala lahu. Tuan-tuan betulkan baris tu tuan-tuan, yuqalu lahu. Maksudnya lam tu baris dhamma, baris depan. Hatta yuqalu lahu asbahta muttafaqun alaihi wa fi akhirih idrajun. Tengok kepada terjemahan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha telah menceritakan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda,
jika Bilal mengumandangkan azannya di waktu malam hari, maka makan dan minumlah kamu sampailah Ibnu Ummi Maktum menyerukan azannya. Kemudian, apa terjemahan daripada tuan-tuan? Namun. Buang tuan-tuan. Terjemahannya dan adalah. Wakana. Wakana tu dalam bahasa Arab. Dia tak boleh perkataan namun. Dan adalah. Dan. Kana adalah. Ini kita belajar bahasa Arab. Wa tu maksudnya dan. Kana tu adalah. Kana edi ra'sul musalla. Adalah edi ketua surau ataupun pengungsi. Mana boleh kita kata namun edi kan beza kan? Beza daripada segi maksud dia. Dan adalah Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang buta, dia masih belum menyerukan azannya, namun dikatakan kepadanya hari telah pagi. Namun di penghujungnya terdapat kalimah sisipan daripada perkataan perawi. Tuan-tuan, hadis Nabi SAW hanya sehingga fakulu washrabu hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum sahaja hadis Nabi. Kalau tuan-tuan boleh buat bracket kat situ, dalam hadis Nabi itu sehingga fakulu washrabu hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum sahaja, tu hadis Nabi. Hadis Nabi sehingga tu sahaja. Sampai nama Ibnu Ummi Maktum, hadis Nabi sampai situ sahaja. Selepas daripada perkataan tu, wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbahta, itu merupakan perkataan daripada perawi Ibnu Umar. Maksudnya dia ada penambahan di situ. Sebab itu dekat situ, dekat bawah itu tuan-tuan boleh bulat perkataan idrajun. Idrajun itu tu maksud dia sisipan. Sisipan ni bahasa Arab. Sisipan ni apa? Penambahan lah, senang kita penambahan. Apa dia? Side. Salutation. Apa? Side note. Maksudnya ada penambahan lah kat situ. Senang cerita penambahan. Kita pakai bahasa-bahasa tinggi-tinggi juga. Susah pula. Maksudnya tuan-tuan, hadis sampai Ibnu Ummi Maktum saja. Wa kana rajulan sampailah asbahta itu penambahan daripada perawi Ibnu Umar. Cerita dia tuan-tuan, pada zaman Nabi SAW ada dua muazzin yang dilantik oleh Nabi SAW, terutamanya pada waktu subuh. Yang pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah bin Abi Ummi Maktum, ataupun nama lain dia adalah Ain Mimra Amr. Ain Mimra, bukan Umar, Amr. So pada waktu subuh tuan-tuan, sebab itu saya pernah bagi tahu sebelum ini, sunnah pada waktu subuh adalah azan yang pertama. Bukan buka radio tu sunnah tu tuan-tuan. Kan? Selalunya kalau kita bagi contohlah masing-masing, mungkin ada buat 10 minit sebelum subuh ke, dia buka radio kan. So sunnah dia tuan-tuan adalah azan yang pertama yang dibuat oleh Bilal sebelum daripada waktu subuh. Dan kemudian selesai apabila masuk saja waktu subuh, azan subuh dilaungkan oleh Abdullah bin Abi Ummi Maktum, yang mana seorang sahabat Nabi yang buta. Dalam tempoh mana yang kita nak buat azan pertama tu tuan-tuan?
Ada yang dikatakan bahawa tempoh di antara azan pertama dengan azan kedua ini adalah apabila Bilal naik ke atas untuk azan yang pertama, kemudian Bilal turun, Abi Umi Maktum pun naik ke menara. Berapa minit tu tuan-tuan? Tak pastilah, kita ambil lebih kurang 10 ke 15 minit. Tapi kalau orang lama-lama tuan-tuan, kalau masih lama-lama tuan-tuan, selalu dia akan buat beginilah, dia akan buat mungkin setengah jam sebelum, kan? Itu tanda apa tu? Azan ke? 2 minit. So maksudnya ni tuan-tuan, sunnah dia adalah azan yang pertama sebelum subuh. Sebab itu dia kata dekat situ, fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu Umi Maktum. Apabila Bilal masih lagi melaungkan azan, maka kata Nabi SAW, makanlah, minumlah sehingga mana kamu mendengar azan daripada Abdullah bin Abi Umi Maktum. Senang cerita lah tuan-tuan, sekarang ini adalah kita ambil dalam kalender selalu, dia tak tulis azan pertama. Dia tulis apa tuan-tuan? Syuruk, imsak. Imsak lah lebih kurang 10 minit kan. Maksudnya tuan-tuan, pada waktu imsak tu boleh makan tak lagi tuan-tuan? Sempat lagi tuan-tuan, clear belado. Sempat. Sempat. Sempat lagi tuan-tuan makan. Saja dia cakap. Sempat lagi. Maksudnya tuan-tuan, sebelum azan solat subuh tu masih boleh makan waktu imsak tu nak matangkan di sini. Cuma dalam hadis ini, Nabi nak bagi tahu bahawa Bilal itu dia azan yang pertama sebelum solat subuh. Masuk je waktu solat subuh, barulah Abdullah bin Abi Umi Maktum melaungkan azan. Kita berhenti sekejap untuk azan. Lepas ni kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik tuan-tuan, kita sambung sedikit. Maksud sini tuan-tuan, maksudnya sebelum daripada waktu subuh yang betul tu tuan-tuan, contoh waktu subuh pukul 6, so dalam 5.45 atau 5.50, so ada azan yang pertama. So maksudnya pada azan yang pertama tu, kalau orang yang berpuasa tu, ataupun senang cerita waktu imsak tu, masih lagi boleh makan. Baik tu kata Nabi SAW, akulu washrabu, sehinggalah daripada azan Abdullah bin Abi Umi Maktum. So dekat sini maksudnya tuan-tuan, pada zaman Nabi tu ada 2 orang yang azan. Maksudnya tuan-tuan, sunnah lah tuan-tuan. Maksudnya orang yang pertama, Bilal yang pertama azan, Bilal yang kedua azan. Maksudnya waktu solat pada waktu subuh. Dalam kes ni tuan-tuan, so ijma' ulama' ataupun ijma' seluruh mujtahid ulama' ini mengatakan bahawa tidak ada azan awal pada 4 solat, iaitu solat zuhur, asar, maghrib, isyak. Dia tak, contoh isyak tadi, dia tak ada azan awal, 10 minit awal tak ada. Maksudnya seluruh ulama, ijma' mujtahid ulama mengatakan bahawa tak ada azan di awal. Sebelum masuk daripada waktu solat, tak ada azan yang boleh dilaungkan awal pada 4 solat, iaitu solat zuhur, asar, maghrib, isyak. Maksudnya tak ada azan awal. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahawa ada azan yang boleh diawalkan, iaitu azan yang pertama pada waktu subuh. Kemudian ada pendapat yang lain juga yang mengatakan bahawa sekiranya azan yang pertama tadi kita dah laungkan azan, contoh 5.50 azan, pukul 6 sepatutnya subuh, 5.50 kita azan yang pertama, tetapi kita terlupa, mungkin imam sakit perut ke apa, kita tandas, terlupa nak azan yang kedua, terus solat subuh, benda itu dibolehkan. Sebab apa? Sebab itu kata pandangan ulama. Tapi ada ulama mengatakan bahawa apabila kita dah azan yang pertama tadi, kena juga azan yang kedua, menandakan masuknya pada waktu solat. Yang pertama tadi kena azan juga, tetapi apabila ada berlaku satu perkara tak azan, tak apa, tak ada masalah. So dekat sini tuan-tuan, maksudnya waktu imsak ataupun azan yang pertama pada waktu subuh tu masih lagi boleh makan dan minum. So hari ini cukuplah sekadar ini sahaja. Ada soalan? 1 minit. Sampai muka apa ni? Tanda dulu. Muka surat 65 hari ini. Ada soalan tuan-tuan berkaitan dengan solat subuh? Tak ada. Ya. Maksudnya azan pukul 5 pagi, lepas tu azan pukul 6 pagi. Boleh, tak ada masalah. Maksudnya dia ambil juga hadis ni. Cuma pada hadis ini tidak diterang, cuma dia bagi tahu bahawa antara jarak azan pertama Bilal dengan azan masuknya waktu Abdullah bin Abi Maktum adalah ketika mana Bilal turun daripada menara, Abdullah bin Abi Maktum naik dalam masa 10 ke 15 minit. Tapi dia tak bagi tahu dekat sini jarak waktu tu bila.
Adapun kita nak buat sejam sebelum ke setengah jam sebelum pun tak ada masalah. Dia tetap menepati sunnah. Saya kata di sunnah ni maksudnya ada azan yang pertama dan azan yang kedua. Begitulah. Kalau kita nak buat pun boleh juga buat tuan-tuan. Cuba buat sekali. Takut terus solat. Esok pengurusi kena panggil. Kenapa banyak sangat azan ni kat soal falah ni? Okey, begitulah tuan-tuan. Ada soalan? Kalau ada soalan tuan-tuan, insya-Allah pada malam esok soal falah ada buat kuliah maghrib bahas kan. So, saya jemput tuan-tuan bersama dengan Ustaz Naha Afendi. Jemputlah datang tuan-tuan, bawa ahli keluarga tuan-tuan. InsyaAllah esok malam lobster masak kari. Tak adalah. Terus. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.